kita nak main Night in the Forest. Kita nak main update Night in the Forest iaitu Halloween. Update iaitu Halloween 2025. Update pertama ialah Trick or Treating. Update kedua ialah Fortune Making. Update ketiga adalah The Maze. So kita buat ketiga-tiga benda itu guys. Let's go. Kita masuk dulu. Kita baru masuk dah. Let's go. Kita main guys. Kita main. Kita guna Trick or Treating dulu guys. Sebelum kita kena potong pokok guys untuk buat misi yang kita harus buat guys. Okay, let's go. Kali ni saya pakai kelas medik guys. Okay guys, kita tebang pokok dulu guys biar boleh bila api dah besar nanti kita baru tahu kalau kita boleh buat misi buat Trick or Treating. Okay guys, tengok sampai habis guys. Saya akan skip dulu kerana benda ni akan lama guys. Okay, kita skip dulu. Okay, jumpa pada misi Trick or Treating guys. Okay guys, event pertama Halloween ni kita akan buat Trick or Treating. Jadi bahan yang kita perlukan ialah Halloween candle guys untuk menyalakan rumah. Jadi kita akan cari satu rumah untuk kita nyalakan. Kita akan cari guys. Cari mana? Macam ni guys. Bila korang jumpa rumah ke apa, korang kena bagi lampu untuk menyalakan. Lepas tu kita bawa ketuk macam ni. Ketuk macam tu. Nanti dia akan bagi Trick or Treat. Macam baik atau buruk macam tu. Macam ni guys, saya dapat Treat iaitu saya dapat keburukan. Kalau korang dapat Treat, bagus lah. Maksudnya korang dapat kebaikan. Macam tu. Okay, jom kita lanjutkan event kedua kita guys. Let's go. Okay guys, kita tengah cari barang ni lagi. Kita perlukan ni dan ni guys. Kita perlukan satu daging. Kita perlukan dua daging dan satu kual. Kita kena ada satu buah iaitu starweed macam tu guys. Buah pelik macam tu guys. Maaf kalau suara saya tak kuat. Kita sambung mencari guys. Let's go. Jadi guys, cara nak ambil benda ni ialah kena silakan dia kan. Baru boleh ambil. 1, 2, 3. Macam tu guys. Okay, tengok sampai habis kan. Let's go. Kita buat ramuan yang bagus. Okay guys, kat sini kita dah ada ramuan ni guys. Ini masing-masing. Iaitu kita perlukan 2 daging, 1 kual, 1 batu arang dan 2 starweed petal. Okay, jom kita masukkan guys. 1, 2, 3. Fuyo guys, kita menghasilkan ramuan. Kita ambil buang. Kita dapat ni dulu. Mantap guys. Kita dapat ramuan. Cuba kita campak. Kita dapat duit. Mantap. Okay guys, itu adalah event kedua iaitu Fortune Making. Jom kita buat event ketiga guys, iaitu The Maze. Let's go. Okay, jadi guys, event The Maze ni kita kena buat 3 permainan iaitu baling gelang, baling bola, tembak air. Kita buat yang mana dulu guys? Kita buat yang ni dulu lah. Tengok saya main cara macam ni. Ambil ni, masuk dalam ni.
masuk dalam ni. Ambil ni guys, masuk dalam ni. Masuk. Dah terjadi pula. Masuk guys. Okay, kita ambil. Kita masukkan. Kita ambil. Kita masukkan. Kita ambil. Kita masukkan. Kita ambil. Kita ambil. Kita masukkan. Lebih kurang macam tu lah guys. Kita harus letak 3 gelang ni ke dalam botol ni guys. Macam tu je, sebab kawan saya dah buat dah. Yang bola ni kena masukkan. Macam tu guys, kena baling. Betul, 3. 1, 2, 3. Okay, macam tu. 1. Macam tu guys. Kita akan buat lagi guys. Macam tu lah. Lepas tu kita akan dapat tiket guys. Kita akan dapat tiket guys. Okay, permainan kedua ialah kita kena tembak guys. 1, 2, 3. Kita kena tembak sampai semua ni dah tak ada dah guys. Lepas tu bila kita dah tembak, kita akan dapat tiket dan dapat gula-gula. Macam tu lah guys. Lepas tu bila lepas dapat gula-gula, dah penuh kan tiket dapat 3. Kita boleh masuk guys. Bila kita dah selesaikan 3 permainan ni kan, senang kan. Macam tu je guys. Okay, lepas tu kita kena masuk mes ni. Tengok ada rusa. Kita kena ikut arah panah guys. Okay, kita kena cari tempat tu cepat-cepat sebelum rusa serang. Tadi kita dah jumpa chest, tapi sebenarnya ada rusa guys. Kita tak boleh ambil. Terpaksa tak boleh ambil. Okay, kita ada masa. Okay, semua kita ambil. Kita ni event ketiga, iaitu event tak air Halloween iaitu Danis. Kita akan dapat gula-gula guys. Kita akan dapat potion. Dan kita akan cari jalan keluar. Mantap. Let's go, kita cari jalan keluar guys. Oh no guys, kita gagal. No, kita kena tunggu kawan kita untuk bagi sekejap. Okay guys, tunggu yang. Okay guys, lepas tu kan kita kena ikut arah panah guys. Kena ikut orang tu. Kita kena ikut guys. Kita ikut. Kita kena ikut arah panah guys. Ikut je sampai jumpa kotak peti guys. Kita cari. Okay, dari sini. Okay guys, korang hati-hati tau, nanti ada serigala nanti dah bekerja. Lepas korang jumpa dua tiang ni, korang akan tamat guys. Dan kita akan jumpa chest yang berisi baju kunai kelawar atau sekace, iaitu pedang Jack O'Lantern macam tu lah, pedang labu macam tu. Kita keluar daripada mes ni. Waktu dah selesai. Okay guys, sampai situ sahaja video kali ini. Kalau korang nak apa-apa lagi, like and subscribe tau. Okay, bye korang, bye.
Let's go.